Tak ramai yang tahu rahsia mini tripod ni. Rahsia dia adalah sebenarnya dia bukan tripod, tapi dia adalah quadripod. Kenapa quadripod? Sebab kaki dia ada 4. Kalau tak percaya, kita tengok kaki dia. Mula-mula buka dulu kunci dia, kemudian kita ataskan dia punya grip holder, kita kunci semula, dan nak buka kaki dia kita kena tekan button dekat tengah-tengah ni. So bila dah tekan, akan terkeluarlah 4 kaki. Jadi dia bukan tripod, dia adalah quadripod. Kalau korang tengok ground clearance dia memang tak makan banyak ruang. Jadi bila kita letak dekat atas muka yang rata, dia punya stability tu memang terbaik. Letak macam mana phone pun susah nak jatuh. Okey, selain daripada jadikan sebagai stand holder, yang mana stand holder tu boleh rendah macam ni ataupun tinggi macam ni sehingga 36 cm, kita juga boleh jadikan sebagai selfie stick. Tutup kaki dia, letakkan phone, kita adjust sedikit dia punya kedudukan, kemudian jadi selfie stick. Nak berjalan-jalan sambil ambil video dan tangkap gambar, tak ada masalah. Boleh saja gunakan mini quadripod ini. Boleh juga jadikan sebagai grip holder. Okey, ambil phone, kita letakkan dekat dia punya grip holder ni, kita adjust dia punya leher, tutup kaki dia begini, dan kita boleh buat jadi sebagai grip holder ketika kita nak record video, sama ada melentang macam ni ataupun menegak begini. Ada juga satu remote shutter, yang mana remote shutter ni kita boleh kenakan dengan bluetooth, kita boleh letak sini, kita boleh bawa keluar, kita boleh letak dekat kaki dia juga sebab ada slot yang cantik saja. Bateri dah habis, boleh just menggunakan type C saja. Mantap. Harga tak mahal mana, ada 2 pilihan, putih ataupun hitam. Ada juga pilihan nak dapatkan lampu sekali ataupun tak ada lampu. Yang penting apa? Link ada dekat bawah, tekan sahaja.